Ramai yang rugi sebab salah beli emas. Kesilapan paling biasa bagi yang baru nak mula menyimpan emas ialah beli barang kemas untuk tujuan simpanan. Itu sebenarnya satu kerugian. Harga mahal, ada upah pembuatan dan kadar spreadnya tinggi. Boleh mencecah 25 ke 40%. Kalau beli untuk dipakai, tak ada masalah. Barang kemas bukan pilihan yang tepat. Untuk tujuan memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, pilih emas 999.9 dalam bentuk gold bar ataupun dinar, bukan gelang, rantai ataupun cincin. Tapi jangan pula main beli sebarang gold bar dan dinar. Anda perlu semak beberapa kriteria penting supaya belian anda betul-betul berbaloi. Kriteria pertama adalah harga per gram. Bandingkan dengan emas pelaburan dengan harga kedai emas biasa. Emas pelaburan biasanya lebih murah 10 ke 15% berbanding harga barang kemas. Tapi pastikan kira juga kos tambahan seperti upah cetakan dan cas penghantaran supaya tahu harga sebenar yang kita bayar. Kriteria kedua ialah kadar spread. Spread ialah beza antara harga jual dan harga beli balik. Lebih rendah kadar spread, lebih cepat anda boleh untung apabila harga emas naik. Untuk pelaburan yang baik, spread mesti di bawah 10%. Ketiga, pastikan syarikat pengeluar tu mampu sediakan stok bila-bila masa. Terutama waktu harga jatuh. Ramai pengeluar boleh jual bila harga tinggi, tapi bila harga jatuh, alasan mereka tak ada stok. Sedangkan waktu harga jatuh itulah masa yang terbaik untuk borong lebih banyak. Public Gold antara pengeluar yang terbukti mampu supply tanpa had walaupun harga tengah jatuh. Keempat, pastikan syarikat tersebut ada cawangan jual beli yang banyak. Jika anda ingin beli atau jual balik emas kena drive berjam-jam, itu dah kos tersembunyi. Public Gold mempunyai cawangan di seluruh Malaysia dan Indonesia, jadi urusan jual dan beli semula lebih cepat. Dan terakhir, semak syarat jual balik. Ada syarikat yang hanya beli balik kalau ada resit asal, sil tak rosak atau emas masih elok. Tetapi Public Gold beli balik walaupun sil terbuka atau calar dengan kadar spread tetap 6 ke 9% bergantung kepada saiz emas tersebut. Kesimpulannya, beli emas untuk memaksimumkan keuntungan, jangan nilai dari satu sudut saja. Lihat secara keseluruhan, harga, spread, stok, cawangan dan syarat jual balik. Itulah 5 kriteria yang membezakan antara pembeli bijak dengan pembeli yang menyesal. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.